Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna merupakan satu proses pembelajaran yang perlu diamalkan oleh setiap pelajar dan perlu diketahui oleh setiap pelajar IPG. Kali ini untuk semester 1, semester 1 Ogos 2025, KPPB diperkenalkan dengan memegang kepada tema teknologi pemangkin guru kalis masa depan. Bagi melaksanakan kapasiti pembelajaran pedagogi bermakna ini, kita sangat menekankan terhadap standard kurikulum, perkembangan pembelajaran, hasrat pembelajaran, kriteria kejayaan dan juga backward design. Di sinilah guru-guru akan mengenal pasti apakah strategi tugasan pembelajaran mereka dan mereka akan dapat mengenali apakah pelan pembelajaran bermakna yang perlu diamalkan, yang mana mereka menerapkan 3E, 3R, 6C dan juga model pembelajaran pelajar. Bagi melaksanakan teknologi pemangkin guru kalis masa depan, terdapat 9 subjek yang digabungkan di bawah satu KPPB. Antara subjek yang terlibat adalah seperti yang terpapar dalam slide ini. Bagi melaksanakan KPPB ini, kami telah melaksanakan perbincangan dan berbagai mesyuarat dengan ahli ataupun penyelaras subjek yang terlibat bagi menentukan apakah pemilihan HPK yang perlu diterapkan ke dalam tugasan. Berikut adalah soalan pencetusan idea yang mana kita akan menekankan bahawa bagaimana pendidikan moden membentuk jeris dalam kepantasan teknologi, bagaimana bahasa memelihara warisan, membina jati diri dalam pendidikan global dan seterusnya bagaimana pendekatan pendidikan membina kreativiti, bagaimana pelajar kita beretika dan mampu menyelesaikan masalah realiti berdasarkan kecerdasan buatan teknologi pada masa hari ini. Model pembelajaran untuk KPPB ini adalah salah satu di antara yang menggunakan bagaimana konsep aspirasi, belajar cara belajar dan juga perhubungan diadakan daripada masa ke semasa antara guru dan juga antara guru ataupun siswa guru dengan pensyarah masing-masing. Jadi berdasarkan kepada konsep perhubungan ini, kita sangat menekankan hubungan positif antara siswa guru dan pensyarah bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Dan begitu juga cara belajar di mana sebagai penyelaras dan saya bersama dengan rakan-rakan penyelaras yang lain amat menekankan elemen 3E dan 3R dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas dan penghasilan produk-produk yang diperlukan untuk dibentangkan. KPPB menekankan elemen 6C dan dalam melaksanakan 6C ini kita gambarkan seperti apa yang dipaparkan seperti berikut. Secara keseluruhannya, KPPB ini ataupun kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ini dapat menghasilkan pelajar yang kreatif, inovatif dan pelajar yang bekerjasama dan mampu berkolaborasi dengan pihak luar dengan baik. Justru adalah dicadangkan program ini diteruskan daripada masa ke semasa. Sekian, terima kasih.